Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila ditekankan tentang pentingnya ilmu untuk kita mengamalkan dan mengabdikan diri kita setepat mungkin seperti mana yang kita dikehendaki, kita nak kena buang ego kita. Kita memerlukan pengorbanan ini agar kita sedar kita ini tidak ada ilmu dan pengetahuan melainkan apa yang Allah kurniakan kepada kita. Kita nak kena belajar dan kita kena pastikan apa yang kita laksanakan, yang kita amalkan ini benar-benar bertepatan seperti mana yang diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sentiasa mengatakan kita dah tahu, kita dah pandai, kita mungkin dengan keegoan kita Allah akan teruskan kita dengan kesesatan kita. Kita sangka kita aman, kita selamat, kita betul. Tapi berkemungkinan kita salah kerana kita tidak belajar, kita tidak memastikan apa yang kita lakukan ini bertepatan kerana ego itu, kesombongan itu menghalang kita daripada menerima ilmu yang benar dan tepat.